Nak cari Conti SV, jangan lepas ini kereta. Tahun 2017, BMW X1 2.0 Auto. Kereta boleh kata kaki satu owner pakai sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir. Original cat sampai sekarang, mileage baru 60 lebih ya. Semua asal lagi. Owner lama memang ada jaga lah. Okey, ini hari cuma nak jual harga 45,800 saja. Boleh dapat ni ya, tahun 2017 BMW X1 2.0 ah. Kereta memang cun cantik lah. Boleh buat furun Kalau buat furun bulanan lebih kurang 700 lebih. 700 lebih saja. Tak silap ini kereta dulu jual kereta baru 180 lebih lah. 80 lebih ya. Okey, sekarang Misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Jadi baru dapat trade-in kereta baru Dapat ini tahun 2017 BMW X1 2.0 Auto. Okay, ini kereta semua original lah, boleh kata elok-elok semua, cantik-cantik lagi Cat semua original sampai sekarang, tak pernah buat cat semua asal lagi. Lampu kiri kanan depan belakang semua pun perfect lah. Dalam interior boleh kata elok-elok perfect lagi Dalam interior banyak cantik lagi. Aircon pun sejuk, penting. Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir kereta memang simpan baik boleh kata Okay, ini hari cuma nak jual harga 45,800 saja. Kita pergi view dia punya cat dia cantik-cantik lagi. Bos boleh nampak kan, ini cat semua asal tau, cuma kita polish balik saja. Tak pernah kita buat kereta memang cun cantik, elok-elok lagi lah. Kalau bos tengah nak cari sebuah kereta Conti, nak ada full spec punya, lagi nak kereta owner lama ada jaga, nak kereta bawa sedap lagi, modern, nampak modern dia, ini kereta boleh kata paling sesuai. Belakang bonet boleh kata taruh dua lakis dua lakis. Ini X1 Kalau X1 ni adalah SUV lah, SUV. Ada SUV Ini kereta lebih kurang size dia lebih kurang HRV dia lebih besar sikit saja. Ini size dia HRV tapi ini lebih besar sikit lah, dengan panjang sikit lah. Kereta memang nampak cun cantik. Ini untuk bagi mini pakai boleh kata sesuai ni kereta. Tak besar sangat pun tak kecil sangat. Untuk anak sekolah ke atau pergi kerja banyak sesuai. Minyak pun banyak jimat punya ini kereta. Lepas tu pickup pun banyak bagus. Tak ada under power punya ini kereta. Kita tengok dalam interior. Ini 2.0 yang turbo engine Dalam interior boleh kata semua elok lah. Ada memory seat, ada power seat lagi Jadi yang sebelah sana punya seat pun semua cantik lah. Dalam interior bos boleh nampak semua cantik-cantik lagi Okey, harga baru 45,800 saja. Kalau nak buat furun tak ada masalah, boleh. Baru 700 lebih Ini belakang banyak luas boleh kata sesuai untuk yang bawa family ini. Okey, kalau bos minat ini kereta, kontak Misteri. Harga 45,800, buat furun bulanan 700 lebih. Thank you for support, thank you.